Ramai orang nak mula amalkan probiotik tapi tak tahu pilih yang mana satu kan. Jangan risau, jom saya kongsikan 5 benda penting yang korang kena tengok sebelum beli probiotik. Pertama, semak dulu ada kelulusan KKM ataupun tidak. Kalau ada, maksudnya produk itu dah melalui saringan keselamatan dan kualiti. Ini sangat penting. Kedua, tengok jenis strain bakteria. Cari yang spesifik, contoh Lactobacillus rhamnosus ataupun Bifidobacterium lactis. Strain ini terbukti dalam kajian, bukan main letak nama bakteria saja. Ketiga, yang ada prebiotik sekali. Probiotik itu bakteria baik. Prebiotik ini adalah makanannya. Bila kedua-dua ada, kesan lebih power. Okay? Keempat, tengok dos dia. Biasanya diukur dalam CFU. Cari produk yang ada sekurang-kurangnya 1 bilion CFU ke atas untuk keberkesanan optimum. Dan yang terakhir, yang kelima, senang nak amalkan. Contohnya, 1 biji sehari selepas makan, tak payah simpan dalam peti pun boleh amalkan. Kalau travel pun senang nak bawa. Ingat ya, probiotik ini bukanlah ubat, tapi bila kita amalkan setiap hari, dia bantu banyak dari sistem penghadaman sampai ke imun badan. Jadi kalau korang tengah cari probiotik lengkap dengan semua ciri yang tadi, boleh try probiotik plus ni. Kecil je kapsulnya, tetapi insyaAllah besar kesannya. Boleh tengok dekat beg kuning, kita ada untuk order. Sebab badan kita sihat, hidup pun lebih ringan dengan probiotik plus.